Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak review satu spotlight daripada brand J-Part, daripada brand Chinese lah, brand daripada China. Selain daripada yang popular, kalau kita tengok kat Malaysia ni, yang popular antaranya adalah Future Eyes daripada China. Ini juga adalah antara brand besar lah dari negara tanah besar ni. Okay, harga dia InsyaAllah kita boleh dengar lagi lah dia punya harga. Untuk yang model aku beli ni adalah model J-Part R7 1. Dia ada 7 bits lah, dia punya LED ada 7. So barang dah sampai, kita tengah unboxing. Tengok macam mana dia punya ni. Okay, kalau kita tengok kat sini, barang-barang yang dia bagi semuanya komplit lah. Ada dia punya, even dia punya bracket untuk kita gantung spotlight pun ada. Spotlight ni agak besar, lebih kurang dalam 4 inci setengah, 11 cm lah lebih kurang dia punya diameter spotlight tu. Jadi dia agak berat, dan bila korang pegang pun sebenarnya korang boleh rasa yang benda ni agak premium lah, dia berat. Dan kita boleh rasa dia punya kualiti lah. Dan aku suka juga dengan packaging dia. Packaging dia, kalau kau tengok brand-brand Cina ni, even kau beli benda RM5, RM6 pun, dia punya packaging memang terbaik lah, berbanding dengan negara lain. Bab packaging memang dia bab kualiti tu pandai-pandai lah. Ada yang okey, ada yang tak okey, kena pandai pilih lah. Okey, pada sesiapa yang mungkin tak cukup bajet kan, kita tahu ada brand-brand premium, contohnya macam Denali, Lone Rider, banyak lagi sebenarnya brand-brand premium yang harga sampai RM3,000, RM4,000, RM5,000 pun ada. Ini sebenarnya salah satu alternatif lah kepada korang yang sedang mencari spotlight. Sebabnya harga benda alah ni, harga spotlight yang aku beli ni, aku beli daripada Shopee. Harga dia tak sampai RM1,000. Harga dia semua RM780 lah harga barang, tak termasuk upah pasang. Nanti kita akan upah pasang lah, sebab aku memang tak reti nak pasang. So selain daripada Shopee, korang juga boleh dapatkan benda alah ni di Taobao. Tapi aku dah compare harga antara Shopee dengan Taobao. Harga lebih kurang je, beza pun puluh-puluh ringgit saja. Aku rasa lagi better lah kau ambil barang daripada Shopee. Okay, selain daripada online, korang juga boleh dapatkan daripada Serdang Motor. Dekat Serdang Motor pun ada jual juga. Okay, kita nak pasang sebenarnya dekat versi 1000. Aku baru beli motor ni 4 bulan lah. So sebenarnya motor ni kita dah pasang dengan Future Eye X80 daripada Serdang Motor dengan harga RM1,000 lah, siap pasang. Okay, sekarang ni kita tengok, kita nak custom dan ubah kedudukan yang mana sesuai, supaya kita punya J-Part akan menjadi yang utama lah. Okay, kita pasang di Senawang. Siapa-siapa kenal, ini Brother Jeb daripada OKSBK. Terletak kat Senawang, harga berpatutan, kerja kemas. Okay, dengan upah, ini memang special sikit. Upah dia pasang RM80 saja guys, RM80 sahaja. 40 sebelah lah sepasang RM80. Okay, ini kerja-kerja kita nak setting. Lepas dah pasang, kita nak setting kedudukan lampu, supaya kita nak tengok tak menyilaukan kenderaan yang lain lah. Okay, ni hasil lepas kita pasang. Korang boleh tengok yang atas tu adalah X80, yang bawah adalah J-Part R7. Kuning dia lebih kurang je, cuma aku tengok yang lebih kuning adalah Future Eye lah. Okay, untuk function dia ada satu function, banyak function sebenarnya. Low beam dia warna kuning, high beam dia berwarna putih. Lepas tu dia ada blinking, ada 3 mode blinking lah, 3 mode blinking, putih kuning sahaja ataupun putih sahaja. Lepas tu dia datang juga dengan satu switch untuk pas, untuk kau high beam orang. Dia macam kalau motor-motor biasa, motor-motor kita kan ada yang pas tu kan. Okay, dia bagi sekali benda lah tu, kau boleh letaklah dekat mana kawasan yang senang untuk kau pasang. So basically aku berpuas hati dengan J-Part R7 ni, mana harganya dengan kualitinya, kita tengok, harap dia bertahan lama.
Kalau ikutkan dia claim sampai berapa puluh ribu hours apa semua kan. Tapi dengan harga, dengan dia punya kecerahan apa semua, bagi aku sangat-sangat berbaloi sky. Korang kena dapatkan juga benda ni sebagai alternatif kepada brand-brand premium yang lain, terutamanya brand-brand daripada Eropah lah. Korang tengok sendiri. Alhamdulillah settle masalah kita. Jumpa lagi guys.